Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim ba'da an a'udza billahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasuah merupakan satu dosa yang sistematik yang akan meruntuhkan sesebuah negara. Perkara ini telah diberikan satu amaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dosa rasuah ini tersangat besar yang boleh mengakibatkan sesebuah negara itu, pertumbuhan sesebuah negara itu, ekonomi sesebuah negara itu menjadi terombang-ambing, dan lebih buruk lagi akan menyebabkan keruntuhan sesebuah institusi negara dan ekonominya. Seperti mana yang saya sebutkan tadi di dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan janganlah kamu memakan ataupun mengambil harta orang lain di antara kamu dengan cara yang salah. Dan janganlah kamu menghulurkan kepada hakim-hakim ataupun penguasa-penguasa ataupun orang-orang yang mempunyai kuasa supaya kamu dapat ataupun mengambil. Maknanya janganlah kamu memberi suapan ataupun rasuah kepada penguasa supaya kamu dapat memakan atau mengambil sebahagian daripada harta di antara kamu dengan cara yang salah sedangkan kamu tahu. Ini menunjukkan bahawasanya betapa besarnya dosa rasuah kepada sesebuah individu, pertamanya, kepada sesebuah masyarakat, kepada sebuah pertubuhan ataupun jabatan dan negara. Definisi rasuah mengikut SPRM adalah merupakan secara umumnya merupakan satu suapan. Suapan dari segi apa? Pertamanya dari segi bentuk suapan keuangan. Yang ini biasa kita sedia maklum bahawasanya suapan bentuk kewangan ini sangat jelas. Kita memberikan duit, memberikan duit kopi, memberikan pelincir, bahasa lainnya, memberikan apa-apa sahaja istilah-istilah, memberikan hadiah atas sesuatu ataupun atas tujuan yang jahat, seperti untuk mendapatkan sesuatu projek, seperti untuk mendapatkan satu pelepasan andai kata kita ditahan oleh pihak-pihak berkuasa, mendapatkan satu projek, mendapatkan satu tender-tender. Itu pertamanya dari segi kewangan. Suapan dari segi kewangan. Yang kedua dari segi jawatan. Contohnya kita menjanjikan satu jawatan, kita menjanjikan satu jawatan andai kita diberikan kelebihan secara jahat. Contohnya, kalau kita dapat satu projek ini, kita janjikan satu jawatan yang besar, iaitu seperti CEO ataupun jawatan-jawatan yang penting dalam projek itu. Seterusnya, mendapatkan pelepasan. Contohnya, kita memberikan suapan ataupun kita menjanjikan satu pelepasan. Contohnya, pengecualian dari segi sudut, contohnya kena bayar satu premium, kita akan berikan pengecualian kepada individu yang memberikan rasuah kepada kita ataupun yang kita tawarkan rasuah kepadanya. Dan suapan yang seterusnya adalah suapan berbentuk komisen ataupun diskaun. Contohnya, kita menginginkan sesuatu projek, menginginkan sesuatu kelebihan dengan kita berjanji untuk berikan satu komisen yang besar ataupun komisen yang sedikit kepada mereka yang memberikan kelebihan itu kepada kita. Itulah definisi rasuah, iaitu suatu suapan atas dasar kita ingin mendapatkan satu kelebihan dengan cara yang salah, bukan cara yang mengikut undang-undang. Unsur rasuah ini tidak akan berlaku kecuali dengan 3 perkara, mengikut SPRM lah. Iaitu pertamanya, mestilah ada orang yang memberikan rasuah. Dan yang kedua, mestilah ada penerima rasuah.
Itu pertama. Yang keduanya, mestilah bertujuan untuk mendapatkan satu balasan. Tak kiralah balasan itu besar ataupun kecil. Contohnya, kita ingin menaik pangkat. Kita nak dapatkan pangkat. Contohnya, kita nak dapatkan tender. Sekiranya andai kata Jabatan Agama Islam ingin mengeluarkan tender, kita nak dapatkan tender, kita menawarkan hadiah, menawarkan jawatan, menawarkan komisen. Andai kata kita dapat tender tersebut, itulah balasan. Dan seterusnya, mestilah atas tujuan niat yang jahat, iaitu kita sudah tentu mendapat balasan yang kita inginkan dengan cara yang salah, dengan cara melalui jalan yang bukan ditetapkan oleh sesebuah jabatan ataupun sesebuah negara. Itu definisi bagi rasuah. Sabda Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan rasuah. Betapa besarnya dosa rasuah, kita sudah sebutkan di dalam Al-Quran tadi, bahawasanya Allah melarang kita untuk memakan dengan cara yang salah harta-harta orang lain, hak-hak orang lain dengan cara yang salah. Ditambah pula dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Tabrani, riwayat Abu Dawud dan riwayat Tirmizi. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Nabi kata, Rasul melaknat, la'na Rasulullah SAW, Rasul melaknat orang-orang ar-rashi, yang memberikan rasuah, menawarkan rasuah, wal murtashi, dan menerima rasuah. Kerana mereka inilah yang akan merosakkan institusi sebuah negara. Dalam matan yang lain, melalui riwayat Ahmad, la'na Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi wal ra'ishi. Ar-ra'ishi di sini adalah perantara, mereka yang menyusun dokumen ataupun mereka yang menjadi perantara sesebuah rasuah itu berlaku pun akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahawasanya dosa rasuah ini sangat besar. Pengaruhnya sangat besar, kesannya kepada sesebuah institusi, sesebuah jabatan dan sebuah negara, yang akan mengakibatkan banyak kerosakan, banyak kemusnahan yang berlaku. Ada sebuah kajian yang telah dilakukan pada tahun 2001, kajian berkenaan dengan corruption and economic growth. Dalam satu kajian itu, satu kajian kuantitatif telah dibuat dalam beberapa buah negara, menunjukkan semakin tinggi rasuah berlaku, melalui kajian itu, kadar 1% kenaikan rasuah berlaku di dalam sesebuah institusi ataupun negara terutamanya akan mengakibatkan pengunduran ataupun bantutnya pertumbuhan sesebuah negara itu sebanyak 0.72%. Ini menunjukkan semakin tinggi kadar rasuah itu berlaku, semakin mundurlah ataupun semakin terbantutlah kadar pertumbuhan sesebuah negara, dari segi pembangunannya, dari segi ekonominya, dari segi sosialnya, dan dari segi perundangannya. Ini mengakibatkan apabila terbantut ekonomi sesebuah negara, akan menyebabkan sepatutnya sesebuah negara itu menjadi sebuah negara yang bertamadun ataupun sebuah negara yang berdaulat, yang mempunyai kadar kepadatan ekonomi yang bagus, akan menjadi stagnan ataupun mendatar dan memundur. Kalau kita tengok banyak negara-negara yang ada isu-isu rasuah yang sangat besar, terutamanya di belah-belah Afrika yang terkenal dengan isu rasuah, sehingga kan ada beberapa satira-satira ataupun video-video yang menyindir kerajaan mereka, seolah-olah ingin membuat satu jalan, kemudian sebelum jalan itu selesai, para pejabat telah memakan suapan, sehingga asal muasalnya satu peruntukan telah diberikan sebanyak beberapa juta, akhirnya tinggal sedikit sahaja dan projek itu gagal disebabkan semua ingin mendapat keuntungan. Kesan yang lain rasuah ini adalah sebuah negara itu akan hilangnya potensi pelaburan yang sangat besar, disebabkan seseorang pelabur itu ataupun syarikat yang ingin melabur sudah tentunya ingin ada satu image
Mereka melihat imej sesebuah negara itu. Kalaulah negara itu terkenal dengan rasuahnya, sudah tentu kerajaan, pelaburan ataupun pelabur-pelabur tidak mahu datang, dan alhasilnya potensi pelaburan itu berkurang. Yang kedua, gerak kerja akan terbantut. Sesebuah gerak kerja yang telah disusun di peringkat jabatan, yang telah disusun oleh negara sepanjang tahunnya akan menjadi terbantut. Kalaulah contoh sesebuah negara itu ingin membina satu bangunan yang sangat tinggi, lalu tender dibuka, datanglah beberapa individu yang ingin merebut tender tersebut. Ada individu yang layak dan tidak layak. Kemudian satu syarikat yang tidak layak datang menjanjikan suapan yang besar. Andai kata projek itu diberikan kepada mereka, lalu pegawai tersebut menerima suapan tersebut dengan dijanjikan komisen ataupun hadiah dan sebagainya, alhasilnya sepatutnya pembangunan itu tumbuh dengan bagus, kukuh dan selamat, ataupun pembangunan itu dapat bergerak mengikut lunas rancangan yang telah disusun. Akibatnya disebabkan rasuah, pembangunan atau projek tersebut terbantut dan perancangan itu gagal. Walaupun mungkin tidak gagal sepenuhnya, tetapi sudah tentu projek tersebut tidak akan sempurna dengan sebaik-baiknya. Seterusnya, apa kesan lagi terutamanya terhadap individu yang menyusun secara sistematik rasuah ini? Biasanya rasuah ini berlaku sudah tentu mereka ini orang-orang yang bijak pandai. Kalau ini skala besar lah. Kalau skala kecil ni macam kita ada juga rasuahnya. Tetapi skala kecil, kemungkinan memberi kesan yang besar kepada sebuah negara itu lebih kecil berbanding dengan individu yang lebih besar. Sekiranya pegawai ataupun kita sendirilah yang melakukan rasuah, menerima dan memberi rasuah, sudah tentu keberkatan hasil kerja kita akan hilang. Seperti mana sabda Nabi yang kita sebutkan tadi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Kemudian dalam riwayat yang lain dalam Tirmizi, kullu lahmin nabata min suhti, setiap daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, di antaranya memberi dan memakan rasuah, fannaru aula bih, maka neraka sudah tentu lebih layak baginya. Bila kita menerima rasuah, bila kita memberi rasuah, ia memberi kesan kepada kita dari segi keberkatan rezeki yang kita cari. Kemudian apabila kita memakan rasuah, sudah tentu hasil yang kita makan menjadi sumber-sumber yang haram. Kemudian kita memberikan kepada keluarga kita, kita memberikan kepada anak-anak kita, kita memberikan perkara-perkara yang haram itu kepada masyarakat kita, sudah tentu keberkatan dalam rezeki keluarga kita dan masyarakat kita akan hilang. Dan sudah tentu Allah Subhanahu wa taala akan sudah tentu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala akan kita undang, iaitu dengan perbuatan rasuah kita undang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali sistem perundangan kita akan dipandang enteng. Itulah keburukan yang sangat besar. Kita boleh lihat generasi kini, kita lihat banyak masyarakat yang memandang rendah terhadap institusi perundangan kita disebabkan kebiasaan dari sudut rasuahnya, menyebabkan sepatutnya sebuah institusi perundangan itu dipandang tinggi dan dihormati sebagai satu perlindungan. Kalaulah institusi itu sendiri pun melaksanakan rasuah, sudah tentu perundangan itu akan hilang satu izzah ataupun kemuliaannya, dan menyebabkan masyarakat tidak berasa mereka itu dilindungi. Jadi pengajaran kita, sebelum saya tutup, pengajaran kita pada perkongsian pada video kali ini adalah, pertamanya, kita perlulah bertanggungjawab bersama-sama dalam memerangi rasuah. Bukan rasuah ini terlahir daripada individu atasan sahaja, tetapi ia terlahir daripada sikap kita yang berada di bawah. Andai kata kita ini diuji dengan rasuah, adakah kita orang pertama yang akan menolak rasuah? Yang kedua,
kita mestilah ada menanamkan satu budaya yang berintegriti dalam kerja kita. Tak kiralah daripada serendah-rendah jawatan sehingga setinggi-tinggi jawatan, kita perlu tahu bahawasanya jawatan dan kuasa yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu amanah yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan akhir sekali, kita sama-sama bermuhasabah, kalaulah kita ini diuji seperti mana orang lain diuji dengan rasuah. Mungkin 10-50 ringgit kita biasa, kita boleh tolak sebab kita boleh cari 10-50 ringgit. Tetapi kalaulah kita ditawarkan dengan 1 juta, 2 juta, 100 juta, 2 bilion, 3 bilion, adakah kita yang menolak rasuah tersebut? Kita bersama-samalah bermuhasabah dan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan keampunan kepada kita andai kata kita tersilap. Jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian saya pada kali ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang daripada kekurangan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.